Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia Madani. Nama saya Farid Ziad bin Ahmad Hafiz. Saya bersekolah di Sekolah SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Saya daripada kelas 1 Cempaka 2. Saya ingin menceritakan buku bertajuk Rumah Tanpa Mama. Rumah Tanpa Mama memaparkan situasi kanak-kanak yang menguasai rumah tanpa ada ibu yang mengawal segalanya. Seketika terasa bahagia sangat apabila tiada mama. Maka bolehlah makan segala jenis aiskrim tanpa batasan. Tidak perlu jaga kebersihan, boleh bermain segala permainan. Tidak perlu risau, rumah bersepah dan siap boleh ajak kawan-kawan. Namun tiba-tiba satu insiden berlaku membuatkan kanak-kanak ini menyedari betapa ibu itu memberi nasihat kerana sayang dan menekankan disiplin kerana mahu seorang anak itu dapat menjadi orang yang berdikari pada masa hadapan. Buku ini amat bersesuaian dibaca oleh kanak-kanak agar lebih menghargai ibu sendiri. Pengajaran yang kita dapat daripada buku ini menghargai jasa ibu dan yang pertama, menghargai jasa ibu dan mengenang kembali segala kesesuaian dan kesukaran seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Kedua, menyedari tanggungjawab untuk sentiasa amalkan nasihat ibu walaupun ketika berjauhan. Ini kerana setiap pesanan adalah pegangan hidup yang perlu dijadikan pedoman. Ketiga, ibu adalah tiket ke syurga. Sayangi, patuhi dan hargai ibu anda. Pasti bahagia dan berjaya. Sekian, terima kasih.